Ramai orang tanya, kenapa kita digalakkan ambil Islamic financing, bukan conventional loan? Apa beza dia? Betul ke Islamic financing ni tak ada riba? Jom aku explain, biar korang faham. Apa itu Islamic financing? Dalam Islam, kita panggil dia pembiayaan Islam, bukan loan dengan bunga. Bezanya, bank tak bagi duit semata-mata dan kenakan faedah. Sebaliknya, bank beli dulu aset tersebut, contohnya rumah. Kemudian, dia jual balik kepada kita dengan harga lebih tinggi atau buat sistem sewa beli. Konsep yang selalu digunakan macam murabahah, ijarah, tawarruk dan musyarakah. Kenapa tak ada riba? Kalau loan konvensional, tambahan bayaran datang dari sebab masa. Inilah yang dipanggil riba. Tapi dalam Islamic financing, keuntungan datang daripada jual beli atau sewa, bukan bunga atas hutang. Bezanya lagi, ada barang atau aset sebenar dalam transaksi. Keuntungan dah jelas awal-awal, bukan interest ikut suka hati. Risiko bank pula ada, sebab bank beli dulu sebelum jual kat kita. Semua kontrak dipantau oleh panel syariah. Contoh mudah, kalau loan konvensional, bank bagi 300,000, kena bayar balik 300,000 plus interest. Kalau Islamic financing, bank dan kita kongsi beli rumah 300,000. Bank pegang 90%, kita pegang 10%. Kita bayar sewa kepada bank dan beli bahagian bank sedikit demi sedikit sampai akhirnya rumah tu jadi 100% milik kita. Antara kelebihan Islamic financing, patuh syariah dan bebas riba. Fixed rate lebih stabil, kontrak lebih jelas dan adil. Biasanya ada perlindungan takaful sekali. Jadi jelas, Islamic loan bukan sekadar tukar nama, tapi cara transaksi tu yang beza. Dia berdasarkan jual beli dan sewa, bukan hutang berbunga. Kalau ada plan nak beli rumah atau kereta, consider ambil Islamic financing supaya kita lebih berkat dan jauh daripada riba.